Aku nak pergi beli dodol kejap. Oh, ada dodol panas. Weh, abang tu masih. Satu berapa dodol bang? Satu 15 15? Wow. Ni baru fresh eh. Mana yang pekat ke yang cair? Apa? Nak dodol pekat ke dodol cair? Yang tu? Dodol cair. Yang pekat tu. Yang warna hitam tu? Itu pekat. Oh, biasa dodol ni orang buat macam makan macam mana? Makan macam tu je. Pakai sudu. Kalau yang keras tu? Yang tu boleh tahan lama. Macam yang ni 3 hari 4 hari je. Kalau nak makan yang tahan lama yang tu. Macam mana cara dia masak yang pekat tu dengan yang ini? Ya, boleh tu cair. Dalam 2 jam kita kacau, kita keluarkan lah. Baru dia pekat? Tak, dia makin lama makin pekat. Oh, makin lama dia adun, makin pekat dia? Sebab tu kita dah cair, kita keluarkan. Oh, macam tu. Harga sama? Harga sama. Dodol pekat. Satu bang Satu? Satu. Lemnya tu. Oh, dia letak dodol dalam tampin. Bakul ni nama dia tampin? Bakul tu nama dia tampin. Oh. Ni sekilo 35. Ni kira setengah ni? Setengah kilo. Setengah macam tu lah? Setengah kilo. Cuma tampin ni dia punya bau dia lain lah. Sebab ada rota-rota ni kot? Ya, rota. Dia panggil dia apa dia? Ni. Mengkuang. Dia hanya mengkuang dia tampin. Oh, tahu. Baru tahu tampin tu asal dia. Itu lah. Ni lah tampin nama dia. Betul, tampin. Okey bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Inilah dia tampin. Ni tampin. Tampin tu bakul. Satu bekas RM15.